Ramai wanita risau tentang OHSS ataupun Ovarian Hyperstimulation Syndrome semasa IVF. Ada satu ubat mudah yang boleh kurangkan risiko ini. Namanya Letrozole. Letrozole adalah tablet. Ia menurunkan paras estrogen dalam badan. Semasa IVF, hormon estrogen boleh naik terlalu tinggi. Bila estrogen tinggi, ovari membesar dan cecair boleh berkumpul dalam bahagian perut. Ini dipanggil OHSS ataupun Ovarian Hyperstimulation Syndrome. OHSS boleh menyebabkan kembung, sakit perut, loya, muntah dan dalam kes teruk perlu masuk hospital. Letrozole menurunkan estrogen. Bila estrogen rendah, tekanan pada ovari berkurang. Oleh itu, risiko OHSS juga berkurang. Siapa paling sesuai guna Letrozole? Wanita yang mempunyai AMH tinggi, wanita dengan PCOS, wanita yang tindak balas ovari sangat cepat semasa IVF. Bagaimana Letrozole digunakan dalam IVF? Ada dua cara utama. Cara pertama, Letrozole diambil semasa rangsangan ovari. Contohnya, hari ketiga hingga hari ketujuh suntikan hormon. Tujuannya kawal estrogen semasa folikel sedang membesar. Cara kedua, Letrozole diberi selepas pengambilan telur. Tujuannya bantu estrogen turun dengan cepat. Ia membantu simptom OHSS pulih lebih cepat. Kajian menunjukkan estrogen menjadi lebih rendah. Risiko OHSS berkurang. Jika OHSS berlaku, gejala lebih cepat reda. Kadang-kadang bilangan telur mungkin sedikit kurang, tetapi keselamatan lebih penting. Matlamat IVF bukan hanya banyak telur. Matlamat utama ialah rawatan yang selamat, stabil dan lancar. Letrozole selamat untuk penggunaan jangka pendek. Ubat ini dihentikan sebelum pemindahan embrio. Kita tidak gunakan jika sudah sah mengandung. Jika anda risau tentang OHSS, bincanglah dengan doktor anda. Tanya satu soalan mudah. Adakah Letrozole sesuai untuk saya semasa IVF? Keselamatan datang dahulu. Bila rawatan selamat, peluang untuk hamil lebih baik.